Selamat datang semua ke penerokaan kita hari ini. Kita ada satu sumber yang agak menarik ni, membincangkan seorang tokoh besar dalam sejarah perundangan Islam. Nama beliau Imam Abu Hanifah. Nama sebenar Nu'man Ibn Thabit. Tapi gelaran Abu Hanifah tu yang lebih melekat kan? Betul tu. Sumber kita ni berdasarkan kupasan Dr. Abbas Shuman. Dia tengok pemikiran Imam Abu Hanifah, metodologi beliau, dan juga jawab beberapa keraguan lah pasal beliau dan mazhabnya. Jadi misi kita kali ini, kita nak kenal figura penting ni dengan lebih dekat sikit. Latar belakang dia, sumbangan fake dia yang besar tu, dan juga nak faham sikit lah pasal beberapa pandangan kontroversi yang kadang-kadang kita dengar. Pasal nama Abu Hanifah tu pun dah menarik sebenarnya. Sumber ada sebut beberapa kemungkinan, kan? Ada kata sebab bekas dakwat Hanifah dalam dialek Iraq dulu, sebab dia rajin menulis. Oh, ya ke? Ada juga kata sebab perkataan Hanif, maksudnya cenderung pada agama. Ada juga teori lemah pasal anak perempuan dia. Tapi, apa pun, gelaran tu memang sinonim dengan beliau. Okey. Jadi, siapa sebenarnya Imam Abu Hanifah ni? Dari segi latar belakang masa dia? Baik, beliau lahir tahun 80 Hijrah, wafat pula tahun 150 Hijrah. Kiranya sempat jumpa beberapa sahabat Nabi, sebab itulah beliau ni seorang tabi'in. Seorang tabi'in dia? Ya, dan beliau terkenal dengan gelaran Imam Ahlul Ra'i. Maksudnya imam golongan logika atau pendapat. Bukan maksudnya tolak hadis tau, tapi mahir guna pertimbangan akal bila nas tak sebut secara terus. Faham. Memang sangat dihormatilah beliau ni. Saya ada terbaca, Imam Syafi'i pun pernah kata, manusia dalam fiqh ni bergantung pada Abu Hanifah. Tinggi tu penghormatan tu. Sangat tinggi. Ada satu kisah menarik macam mana dia boleh terlibat dalam bidang ilmu ni. Dulu kan dia peniaga. Macam mana tu? Imam Ash-Sha'bi nampak potensi dia. Jadi Ash-Sha'bi nasihatkan dia, awak ni patut dalami ilmu agama. Yang uniknya, Abu Hanifah tak tinggal terus perniagaan dia. Oh, dia buat dua-dua sekali. Ya, lebih kurang macam tu. Pengalaman dia sebagai peniaga ni lah, yang banyak bentuk fiqh dia. Terutamanya muamalat, bab transaksi jual beli semua tu. Sebab tu, mazhab Hanafi ni orang kata sangat berpijak pada realiti, praktikal. Jadi pengalaman praktikal dia itulah yang bagi kelebihan pada mazhab dia, terutamanya dalam isu-isu ekonomi, muamalat. Menarik. Itu mungkin salah satu sebab kenapa mazhab Hanafi ini begitu meluas diterima ya, sampai diguna dalam akad nikah kat setengah negara. Tepat sekali. Sumber kita pun sebut beberapa faktor kunci lah. Pertama macam kita cakap tadi, sifat dia yang praktikal, dekat dengan logik akal tu. Ahlul Ra'i kan? Kedua, ada sokongan politik juga. Pemerintah zaman Umayyah, lepas tu Abbasiyah, macam Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tu, diorang lantik kadi-kadi dari mazhab Hanafi. Jadi macam mazhab rasmi lah kiranya, terutama dalam undang-undang keluarga, kehakiman. Patutlah dia cepat tersebar luas ya. Dan ketiga, ini pun penting, kekayaan dalam mazhab tu sendiri. Dia bukan pandangan Imam Abu Hanifah seorang saja tau. Murid-murid utama dia macam Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibnu Al-Hasan, pandangan diorang pun diambil kira. Jadi sebahagian dari mazhab. Jadi ada kepelbagaian dalam mazhab tu sendirilah. Betul. Kepelbagaian ni bagi fleksibiliti. Hakim boleh pilih pandangan yang sesuai, masyarakat pun ada pilihan. Sekarang, mari kita sentuh sikit pasal beberapa keraguan atau syubhah yang sumber ni cuba jelaskan. Isu pertama, pasal Al-Quran dikatakan makhluk. Macam mana tu? Yang ni sumber kita tolak habis-habisan. Tuduhan tu tak benar sama sekali. Imam Abu Hanifah pendirian dijelas. Al-Quran tu kalam Allah, bukan makhluk. Dia sendiri kritik golongan yang kata Quran tu makhluk. Jadi pandangan sebenar dia memang dah tercatat lah ya? Ya, tercatat jelas dalam kitab-kitab utama mazhab Hanafi. Sumber tekankan, kalau nak tahu pandangan mazhab, kena rujuk sumber asal mazhab tu. Bukan dengan cakap-cakap orang luar atau riwayat yang entah dari mana. Baik, faham. Kena rujuk sumber primer. Okey, isu kedua ni agak sensitif sikit. Dakwaan kata mazhab Hanafi halalkan kahwin dengan mahram. Macam mana boleh timbul cerita macam ni? Ini memang salah faham yang sangat besar. Sumber jelaskan, Hanafiyah sama macam semua ulama' lain, kata kahwin mahram tu batal, tak sah dan perbuatan tu haram. Berdosa besar. Tak ada khilaf bab tu. Habis tu, apa isunya sebenarnya? Isu sebenar dalam perbincangan fiqh Hanafi ialah, adakah orang yang buat benda haram ni dikenakan hukuman had zina? Majoriti ulama' kata, ya, kena had.
Tapi Hanafiyah kata tak, bukan sebab kahwin tu jadi sah, tapi sebab ada syubhah. Syubhah. Maksudnya? Syubhah ni macam keraguan atau kesamaran. Dalam kes ni, sebab ada akad nikah tu, walaupun akad tu batal dan haram, kewujudan akad tu menimbulkan syubhah. Dalam kaedah fiqh, bila ada syubhah, hukuman had tu digugurkan. Tapi bukan bermakna perbuatan tu halal ya, tetap haram. Cuma hukumannya mungkin takzir, hukuman lain yang ditentukan hakim, bukan had zina. Oh, macam tu rupanya. Jadi, perbezaan tu pada aplikasi hukuman had disebabkan adanya syubhah akad, bukan pada hukum keharaman perbuatan tu sendiri. Penting ni untuk faham betul-betul. Sangat penting. Jangan salah faham, kata dia menghalalkan pula. Baik. Akhir sekali, pasal label Ahlul Ra'i tadi. Ada yang kaitkan label ni dengan dakwaan, kononnya Imam Abu Hanifah kurang guna hadis. Malah Ibn Khaldun ada sebut dia cuma sahkan 17 hadis saja. Apa komen sumber pasal ni? Sumber menolak keras dakwaan ni. Metodologi Imam Abu Hanifah standard saja. Rujukan utama Al-Quran, lepas tu sunnah Nabi. Penggunaan ra'i atau logik tu hanya datang selepas dua ni. Bila tak ada nas yang jelas untuk isu baru. Macam Mu'ad Ibn Jabal buat juga. Jadi ra'i itu alat bantu bukan pengganti nas lah ya? Tepat. Dan ketegasan beliau dalam syarat terima hadis tu sebenarnya satu kelebihan. Menunjukkan ketelitian dia. Bukan dia tolak hadis. Angka 17 hadis yang Ibn Khaldun sebut tu, ramai ulama' pertikaikan kesahihan riwayat tu. Kitab-kitab fiqh Hanafi sendiri penuh dengan ribuan hadis sebagai dalil. Habis tu, kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim tak banyak riwayatkan hadis daripada beliau? Faktor utama ialah jarak masa. Imam Bukhari dan Muslim lahir jauh lepas Imam Abu Hanifah wafat. Jadi, dorang tak sempat jumpa perawi-perawi yang dekat dengan Abu Hanifah yang memenuhi syarat ketat dorang. Bukan sebab Abu Hanifah tu tak hebat dalam hadis. Logik juga tu. Malah, mustahillah seorang mujtahid mutlak macam Abu Hanifah tak alim dalam hadis. Itu syarat wajib nak jadi mujtahid. Beliau ada syarat-syarat ketat dia sendiri untuk terima hadis ahad. Itu tunjuk dia teliti, bukan menolak sunnah. Jelas sekarang. Label Ahlul Ra'i itu lebih kepada metodologi ijtihad dia bila tiada nas. Bukan bermakna dia pinggirkan hadis. Jadi kesimpulannya dari penerokaan kita ni, Imam Abu Hanifah ni memang seorang tokoh ilmuwan yang genius lah kan? Pengasas mazhab yang praktikal, kaya dengan pelbagai pandangan. Penting sangat untuk kita faham konteks sebelum mudah terima apa-apa kritikan terhadap tokoh macam ni. Metodologi beliau yang gabungkan nas dan akal secara seimbang tu memang sumbangan besar pada fiqh Islam. Betul. Dan mungkin sebagai renungan akhir untuk anda semua yang mendengar, cuba fikirkan tentang kepelbagaian pandangan dalam mazhab Hanafi itu sendiri. Macam mana Imam Abu Hanifah boleh berbeza pendapat dengan murid-murid dia macam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan, tapi dalam suasana hormat, suasana ilmiah. Bagaimana agaknya model perdebatan sihat dan keterbukaan kepada pandangan berbeza macam ni boleh kita contohi dalam zaman kita sekarang. Bila kita berdepan dengan macam-macam perbezaan pendapat dalam masyarakat kita, mungkin ada hikmah besar yang kita boleh gali dari situ. Itu satu renungan yang sangat baik. Terima kasih banyak atas perkongsian dan penjelasan tadi. Dan terima kasih kepada anda semua kerana sudi bersama kami dalam penerokaan kali ini. Jumpa lagi di lain waktu.